dah macam mana nak ajar anak-anak. Kalau dulu zaman saya belajar dulu, cikgu tu menampar kita kiri kanan, backhand, pam. Berpusing kita macam gasing. Tapi tak pernah mengadu kan mak ayah kan. Kalau mengadu pula, kita ingat ayah kita tolong selamatkan kita, dia pula menambah pula. Dululah cerita dulu. Tapi alhamdulillah, hasil daripada didikan mereka hari ni kita jadi orang, tak jadi beruang. Kita risau. Ini saya sebut ni bukan kata anak-anak tuan-tuan ibu ya. Anak saya sendiri yang dah meningkat remaja ni pun kita kena pantau juga. Anak ustaz, anak ustazah, dia takkan mewarisi keustazan dan keustazahan tu. Iman seseorang itu dia takkan boleh mewarisi. Iman tak dapat. Oh yo, dapat dah bola.